Okay, Assalamualaikum. Macam biasa lah, hari ni ada sebiji kancil nak review. Kancil ni barang pun tak berapa sangat, biasa je. Macam biasa lah. Okay, dari depan dulu, body part L2S di condition tak cun lah. Yang ni dah bekas spotlight getam. Lepas tu dia masuk yang standard punya. Okay, bonnet rata. Dia buat lubang angin ke apa tak tahu. Lepas tu side mirror chrome, top flip, condition bintik banyak dah ni. Dari jauh nampak cun sikit, dari dekat nampak barai. Okay, lepas tu sport rim original 2 piece 265 XSR, size 15 inci, PCD 100, ET tak pasti, rasa 38, 6.5 JJ. ok, body part belakang L2S complete. Cuma dia punya ni fog lamp belakang ni macam gini lah condition dia, crack. Exhaust piping 2 inci, lepas sampai belakang 2 inci. Lepas tu belakang tak ada disc, pakai drum biasa. Depan disc F5. Okay, fender L2S tapi signal custom. Right, bahagian dalaman dashboard F5 kelabu, seat L2 abang jatuh, driver ada koyak macam biasa. Okay, seat belakang cun-cun, tak ada koyak. Door trim 44 kayu 44 kayu. Biasa 44 bawah window, kali ni 44 kayu. Coaster gear Kitty L5, sikat. Okay, sikat ni nampak macam ori tapi dia fiber sebenarnya. Fiber tak nampak. Fiber buat kiri kanan pula tu fibernya. Driver ada, belah passenger pun ada. Lepas tu ada burger tray, letak air, ini buat simpan shilling ke apa. Ok, yang ni management dia pakai VAFC, VTEC Control Airflow Converter. Ni engine 1000cc NA, bukan turbo. Dia pakai VAFC. Sub and steering L6, ada Android. Aircon sejuk, kompresor L9. Ni ada Android. Okay, tengok bahagian enjin pula. Okay, ni enjin dia 1000cc NA. Tak ada apa sangat. Yang ada ni bar L2, ni filter untuk intake ni custom. Gearbox dia pakai gearbox 4 wheel gearbox 4 wheel kod 448 tapi dia dah convert dah. 4 wheel ni biasa untuk 660 turbo tapi dia
Dah kacuk ratio 1000cc, jalan 2 wheel. Jadi sedap lah ratio dia, sesuai lah dengan enjin 1000cc ni. Okay, tu je lah jajan-jajan yang ada kat kereta ni. So siapa minat cari barang kancil, Roger Kira Seremban. Assalamualaikum.